Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk kali ni just nak share tentang bagaimana kita boleh jadikan AI sebagai kawan kita lah. Pasal kebanyakan jurufoto ni dah macam ada yang suka AI, ada tak suka AI kan. Bergantung kepada pilihan masing-masing lah. Minat kita kat arah mana kan. Macam studio fotografi kan. Ada studio fotografi yang menggunakan AI untuk membantu kerja-kerja mereka. Macam nak tukar background apa semua. Ada juga yang masih mengekalkan style lama lah. Maksudnya background tu memang background yang asli lah. Betul lah yang betul, bukan generated by AI ya. Cuma yang saya nak share kali ni bagaimana AI boleh membantu jurufoto tu. Yang saya sebut ni untuk dokumentari lah ataupun foto essay yang boleh merancang lah. Menggunakan AI untuk pre-visualize lah. Maksudnya sebelum dia pergi merakam satu-satu gambar tu, dia dah bayangkan dalam kepala dia apa gambar yang nak dapat. Okay. Benda ni sebelum AI dulu tu, mungkin kita sketch atas kertas je kan. Kita lukis atas kertas ke benda. Dia macam storyboard buat filem lah. Cuma bezanya storyboard buat filem ni kita boleh kawal ataupun kita boleh jadikan apa yang kita rancang tu, nak kata hampir 100% tu tidak lah, tapi mungkin hampir lebih 90% menjadi kenyataan. Sebab orang buat filem ni setiap dalam frame gambar ataupun footage tu, semua benda dirancang, daripada pemilihan pelakon, pemilihan background, kostum, pakaian orang tu, semua lighting, semua tu boleh dirancang. Tapi kalau storyboard ataupun visual board yang fotografer buat ni, dia hanya planning sajalah kan. Pasal benda tu, kalau kita bukan stage photographer, maksudnya kalau kita bukan nak staging, benda tu memang bergantung kepada keadaan lah. Cuma kita boleh bayangkan benda tu macam mana yang kita nak rakam lah kan. Kalau sebelum tu kita hanya bayangkan ataupun kita sketch je lah kan. Cuma sekarang ni bila dah ada AI ni, sejak senang cerita dipopularkan oleh dulu, semua awal-awal dulu macam Midjourney lah kan. Mudah untuk kita buat storyboard dan nak tunjuk kat kawan kita ke bos kita. So saya nak cerita tentang gambar Ghost Train ni yang keluar majalah Pendidik ni. Mungkin yang baru first time tengok ni mungkin tak tahu ni apa kena dengan Ghost Train ni. So ni gambar saya, dia keluar dalam majalah Pendidik ni. Dan gambar asalnya saya rakam pada tahun 2018 Dan benda yang scene ni saya pre-visualize dalam kepala saya. Masa tu belum ada AI macam Gemini, ChatGPT ataupun apa ni, Midjourney lagi masa tu. Mungkin dalam proses development lah kan. Dia belum ada lagi. Saya bayangkan dalam kepala saja. So saya bayangkan benda situasi yang macam ni sekumpulan pelajar menunggu kereta api ni berdasarkan daripada gambar yang saya lihat di surat khabar. Tak ingat lah, saya tak ingat, tak pasti saya ingat sama ada saya tengok gambar tu di surat khabar ataupun di smartphone. Gambar tu adalah sekumpulan pelajar berjalan di atas rel kereta api lah, laluan kereta api tu. Nak menuju ke mana tak tahulah, tapi nampak gayanya macam nak menuju ke sekolah lah. Pasal konteks gambar tu dia tak guna untuk cerita gambar tu, dia guna untuk cerita lain lah maksudnya kan. Mungkin dia bukan nak cerita tentang perjalanan budak tu, mungkin dia gunakan waktu buka sekolah kan, dia gunakan gambar tu kan. Cuma dalam gambar tu dia tak tulis sesen mana, ke mana dan apa cerita benda tu. So maksudnya dia story tu macam gambar hiasan lah kan. Mungkin story lain lah kan, tentang budak sekolah dia pakai lah gambar tu. Dan saya tertanya-tanya lah, dekat mana ke gambar ni ambil kan. Maksudnya gambar ni dirakam di mana kan, tak tahu di mana kan. Maksudnya di sama ada di Kelantan ke Terengganu memang tak ada kan. Maksudnya di Perak ke, di Pantai Barat ke atau Pantai Timur, saya tak tahu. Lepas tu saya cari, barulah jumpa siapa jurufoto dia. Jurufoto dia adalah Kamarul Arifin daripada The Star. Story dia tentang kebangkitan penduduk Kelantan selepas banjir tu, mengharungi kehidupan dia lah. So gambar tu dapat. Dan bila saya tahu gambar tu dirakam di Dabung, saya pun tanya-tanya juga kan. Saya carilah, ada tak gambar yang pelajar ni sedang menunggu kereta api, dari mana dia naik kan. Saya tak jumpa benda tu. Saya tak jumpa. Yang ada memang gambar tu je lah, gambar dia dah turun kereta api kan, dia jalan. Saya memang teringin. Itulah saya imagine saya nak dapatkan gambar yang sekumpulan pelajar ni naik kereta api. Di mana masa tu saya tak tahu lagi. Tapi yang pasti bukan di Dabung lah, pasal di Dabung tu dia dah turun kan. Ni berdasarkan research lah. So maksud saya,
AI sekarang ni dia boleh membantu kita pre-visualize dalam bentuk gambar lah kan, janaan AI tu. Apa benda yang kita nak buat. Kalau dokumentari fotografer, fotojournalis yang nak buat story-story, foto essay ataupun foto story kan, dia boleh gunakan AI ni untuk menjana gambar-gambar untuk reference dia lah, untuk panduan dia. Nak dapat sebiji tu memang boleh dikatakan hampir mustahil lah, pasal kita sebagai jurufoto kalau terlibat dalam bidang genre fotojournalism ni, kita tak boleh nak interfere dengan subjek tu. Tak boleh nak interfere tu, tak boleh kita nak arahkan dia ke sini macam gambar sekumpulan pelajar tunggu kereta api lah. Saya tak boleh nak suruh dia pandang sini ke, buat-buat kejar kereta api ke, ataupun nak tahan kereta api tu ke kan. Memang waktu kereta api tu datang dari jauh tu, memang kita snap je lah. Tak boleh lah kita nak suruh dia bang slow sikit. Memang tak boleh lah, tak boleh nak rancang. Tak kenal pun siapa yang bawa lokomotif ni. Jadi benda ni kita hanya boleh imagine nak shot macam mana. Dan sebenarnya saya imagine banyak lah story dia daripada pelajar ni keluar daripada rumah, berjalan, tunggu train, dalam train, sampailah dia ke sekolah. Tapi tak semua yang kita imajinasi, tak semua yang kita pre-visualize tu akan jadi kenyataan, pasal benda ni di luar kawalan kita. Tapi ada benda-benda yang di dalam pengetahuan kita lah kan, pasal kita boleh imagine, boleh pre-visualize kan, yang memang budak ni tunggu sekolah dekat mana. Masa tu saya tak tahu lagi suasana di Kuala Geris tu macam mana. Yang saya bayangkan dalam kepala saya adalah sekumpulan pelajar ni di tengah tunggu kereta api, dan ada kereta api tengah datang kan. Saya nak shot tu. Dapat sekeping tu pun kena puas hati lah. Macam fotografer ni dia ni lah ada minat ataupun kegilaan yang macam-macam lah kan. Kalau dia nak gambar tu, dia nak jugalah. Macam di Kuala Lumpur ni ada setengah orang ada minat ambil gambar landscape, ada gambar kilat ke, sama menyambar, ataupun gambar waktu matahari naik dari belakang Petronas Twin Tower kan. Benda tu pun kita kena buat research lah. Research maksudnya kedudukan dia dekat mana, bila bulan-bulan tertentu kedudukan dia dekat mana kan. Dia bukannya terjadi setiap hari. Dia ada waktu-waktu tertentu saja yang daripada, contoh tangkap Tungku kan, matahari boleh naik daripada belakang KLCC, belakang Petronas Twin Tower tu. Dia ada bulan-bulan tertentu, bukan daripada Januari sampai Disember kita pergi cakap Tungku kita boleh dapat gambar macam tu. Dia tidak Dan untuk pre-visualize ni juga, macam pakaian pelajar sekolah ni pakai uniform ni, kita kena tahu juga Kelantan ni dan Pantai Barat ni tak sama. Tak sama tu maksudnya hari persekolahan itu lain. Hari persekolahan di Pantai Barat ni hari Isnin. Kalau di Pantai Timur macam Kelantan ni hari Ahad. Jadi apa kena mengena hari Ahad dengan hari Isnin? Apa kena mengena hari persekolahan tu kan? Saya nakkan pelajar tu memakai uniform sekolah yang macam ni lah. Macamnya biru, pakaian baju warna putih dengan skirt warna biru. Sebab kalau hari lain, Selasa ke Rabu ke Khamis ke kan, dia mungkin akan pakai baju co-curriculum. Jadi warna-warni lah, mungkin warna kuning ke merah ke. Jadi saya tak nak benda tu lah. Dan saya tahu di Kelantan sesi persekolahan dia adalah pada hari Ahad. Biasanya kalau sesi persekolahan contoh hari Isnin ke hari Ahad kan, mereka akan pakai baju uniform yang standard lah. Dia bukan pakai baju sukan ke apa, bukan. So maksudnya kita boleh gunakan AI ni untuk buat visual board ataupun storyboard. Sebelum kita rakam apa benda pun, mungkin kita boleh tunjuk kepada bos kita ke, ataupun kita boleh tunjuk kepada bakal klien lah, pitching story kan. Saya nak buat macam ni kan. Ni pitching story ni pasal kita nakkan dana ataupun nakkan support daripada dia. Kalau kita menggunakan bajet kita sendiri kan, tak perlulah nak pitching kepada siapa-siapa kan. Kita ada duit, kita pergi je lah kan. Pitching story ni maksudnya kita ada storyboard, kita dah kira-kira bajet dia macam ni. Mungkin gambar tu ataupun story tu ada kepentingan untuk pihak-pihak tertentu. Mungkin kita boleh collaborate kan. Dia sediakan hotel ke, penginapan, transport ke, dan sedikit jumlah bajet kan. Kita boleh merealisasikan apa yang kita nak tu. Contohlah mungkin kita boleh buat pre-visualize untuk kawasan-kawasan pelancongan tertentu di negeri-negeri tertentu kan. Kalau untuk negeri tu besar, mungkin kita boleh satu tempat yang kecil kan, kawasan majlis ke daerah ke, dia ada bajet nak promote salah satu benda tu, ataupun homestay ke, ataupun produk eco pelancongan kan. Kita boleh imagine tempat tu,
Tapi sebelum tu kita kena ada reference jugalah. Kalau tak ada reference lah, kita nak bayangkan macam mana kan. Kita kena ada reference juga. Kita tahu dah tempat tu macam tu. Okay, kita buat pre-visualize. Ada storyboard dia. Kita tunjuk kepada klien kita untuk dapatkan bajet lah. Tapi kalau untuk diri sendiri, macam saya untuk diri sendiri, saya just untuk memudahkan saya punya perancangan. At least tak adalah shot yang terlepas lah. Saya dah tahu dah saya nak ambil wide shot, medium shot, semua benda-benda macam tu lah. Jadi sebelum ni pun, sebelum ada AI pun memang orang dah buat pre-visualize ni. Cuma dia dalam kepala je lah, ataupun dia sketch lah. Dia sketch buat guna komputer ke apa kan. Cuma ada AI ni, kita just prompt saja, dia keluar lah gambar-gambar macam tu. Dan memudahkan kita. Dan kalau kita nak collaborate dengan kawan-kawan, nak buat projek kan, sit down, okay, ada contoh ada 5 orang kawan kan, dia buat storyboard dia, kita buat storyboard kita combine tengok mana yang lebih menarik lah. So benda ni membantu lah kan, sama ada kita suka atau tak suka, dia lain cerita lah. Cuma ada kekurangan dia sikit. Kita mungkin cuba nak menjadikan apa yang dijanaukan oleh AI tu, sama ada Gemini ke, ChatGPT ke, Midjourney kan, jadi satu kenyataan. Maksudnya apa yang dijanau oleh AI tu, kita cuba nak jadikan dia, bila kita pergi syuting, kita cuba nak jadikan apa yang dijanau tu reality. Kita mungkin akan bukan terdesak lah, kita mungkin akan cuba nak interfere maksudnya kita nak minta pelajar tu macam ni buat macam ni adik, buat baca buku ke lah, tapi buat sembang kan. Jadi kita dah jadi macam pengarah sinematografi pula. Jadi dia tak menarik lah kan. Jadi kalau kita memang nak stick kepada photojournalism ataupun jenis dokumentari, kita just rakam saja apa yang ada tanpa mengganggu suasana tu, pergerakan tu ke apa kan. Kalau dapat, tak dapat tak apalah. Jadi kita dah rancang benda tu kan. Okay lah, kalau ada benda nak share ke, nak tanya ke, boleh tanya di ruang komen lah macam biasa. Okay, sampai jumpa lagi.